أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله, Alhamdulillah, Alhamdulillah, thumma Alhamdulillah. Syukur kita setinggi-tinggi dan selama-lamanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin, kerana dengan pilihannya juga izinnya dapat kita bersama-sama ditemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini untuk bersama-sama saya sendiri khususnya dan juga kita semua memasang niat yang pertama, mudah-mudahan kita ini berada dalam sebuah majlis ilmu. Yang keduanya, marilah bersama-sama kita memasang niat untuk kita mendalami, memperbetulkan, memperbaikikan bacaan Al-Quranul Karim kita sesuai dengan hukum-hukum tajwid yang telah ditetapkan. Dan yang ketiganya, marilah bersama-sama kita memasang niat hadir ke tempat yang mulia ini, dalam majlis yang mulia ini, untuk kita merapatkan ukhuwah antara satu sama lain yang amat-amat dituntut dalam agama Islam, insya-Allah. Jadi pada malam ini insya-Allah kita tengok pada halaman kitab kita pada halaman 95. Jadi insya-Allah kita masuk pada surah yang baru, iaitu surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams, surah matahari. Jadi kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan kita membaca ummul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi tuan-tuan, ibu ayah yang saya muliakan sekalian, boleh tengok pada halaman kitab kita pada halaman ke-95. 95 insya-Allah. Kita masuk pada surah iaitu yang nama surahnya ialah surah Asy-Syams. Surah ke-91 dalam Al-Quran yang terdiri daripada 15 ayat, tak panjang. Surah Makkiyah kerana diturunkan di Makkatul Mukarramah. Nama Asy-Syams diambil daripada perkataan yang terdapat dalam ayat pertama surah ini. Asy-Syams artinya matahari. Surah ini turun berkaitan dengan tujuan utama surah ini diturunkan, iaitu anjuran untuk melakukan pelbagai jenis kebaikan dan menjauhi segala bentuk keburukan. Perkara tersebut ditekankan dengan banyaknya sumpah yang menyebut sekian macam hal agar manusia memperhatikannya guna mencapai tujuan tersebut. Sebab jika tidak, mereka terancam mengalami bencana sebagaimana yang pernah dialami oleh generasi sebelumnya. Jadi itu sedikit definisi pengenalan tentang surah Asy-Syams, yang mana surah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengajak kita semua untuk melakukan amal kebaikan dan berusaha sedaya mungkin untuk meninggalkan sebarang bentuk kejahatan, insya-Allah. Jadi surah Asy-Syams ini ialah matahari. Matahari yang terang benderang, ayat pertama tu kan, cahayanya yang terang benderang. Dan bulan apabila ia mengiringinya. Baginda Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW ini, dalam lipatan sejarah dan bacaan kita ni, Nabi sering diumpamakan dengan matahari ke dengan bulan? Matahari ke bulan? Bulan. Kenapa bulan? Al-Qamar, Qamar, bulan. Kenapa bulan? Kenapa tidak matahari? Ini tafsiran ulama. Mengapa tidak matahari dan bulan? Mengapa pula bulan bukannya matahari? Kerana jika kita sendiri manusia melihat matahari itu dengan mata kasar, kita sakit tak? Kita tak mampu tengok direct macam tu. Mesti mata kita rasa nak tertutup, tak mampu tengok. Kan? Terang benderang sehingga menyakitkan. Betul tak?
Sedangkan bulan terang lah, terang. Tapi kita dapat tengok dengan mata, bukaan mata kita yang luas, kan? Dan terangnya itu menyinari malam yang gelap. Kerana baginda Nabi, lahirnya Nabi menghapuskan kegelapan, menimbulkan cahaya Nabi SAW. Sebab itu dalam Syama'il Muhammadiyah, Nabi dilihat pada satu hari itu memakai pakaian yang merah, dan Nabi berjalan, sahabat lihat bulan dan Nabi, dan sahabat kata bahawa Sayyidina Nabi SAW lebih bercahaya jauh lebih daripada bulan. Ini antara mukjizat Nabi SAW. Mukjizat ni kita kena beriman dengan mukjizat, dan tak boleh, dia memang dalam akal fikiran kita, dia macam mana, akal kita terhad, tidak boleh memproses, kan? Mukjizat Nabi, keluar air daripada celahan jari Nabi yang mulia. Kalau kita had berfikir dengan fikiran kita fikir macam mana air itu keluar, tak. Tapi kalau orang yang beriman sungguh-sungguh dengan mukjizatnya Nabi SAW dan tafsiran iman itu sendiri, iman itu di luar akal. Maksudnya kita jangan had dalam akal, dia di luar akal. Kerana itu nasihat wali min awliyaillah Pak Sumit, dia kata iman itu di luar akal, dia kata. Mula saya tak faham kenapa disebut iman itu di luar akal. Lepas tu dia bagi contoh, Sayyidina Nabi Ibrahim yang dibakar, dicampak dalam api, tetapi api itu sejuk. Kalau kita hanya had dalam akal kita, api yang panas tak boleh bakar. Tapi kalau kita berfikir di luar akal, beriman itu di luar akal, maka kita akan fikir, oh ini mukjizat Nabi SAW dan kebesarannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan boleh tengok pada ayat pertama sampai ayat ketiga, kita baca insya-Allah sampai kalau boleh sempat masa insya-Allah kita selesaikan surah ni. Kerana dia pendek sampai ayat 15. Saya berikan bacaan contoh dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Baik tuan-tuan, ibu ayah boleh baca bismillah, silakan. Wasyamsi wa duhaha
wasyamsi wa duhaha. Baik, yang pertama wasyam, masuk ke shim tu terus. Sebab apa? Sebab sebelum tu wa dan juga ada hamzah wasal dan lam di situ, tetapi huruf selepasnya shin ada sabdu. Jadi wa tu terus ke shim tu masuk wasyam. Okey, dia wasyam. Alif lam syamsiyah pun di sini. Wasyamsi, mim, mim di tengah tu mim mati, ada tanda mati, maka bacaan kita kena baca secara jelas. Sebab apa? Jadi hukum di situ izhar syafawi. Apa maksud izhar? Jelas, terang dan nyata. Si ni huruf sin, maka dia ada desiran sikit si. Si. Wasyamsi, kalau baca wasyamsi itu sa. Itu huruf sa, yang ni huruf sin. Baik. Wadu, adha, dhadidu. Ha yang pertama itu ha yang ada angin. Kerana salah satu sifat huruf ha ini ialah hamas, suara angin. Ada ha tu panjang dua harakat. Ha yang hujung tu dua harakat juga panjang. Cuma ha yang hujung ni ha gelap. Ha gelap. Jadi ha yang pertama dua harakat, ha yang kedua pun dua harakat mad asli. Lagi sekali kita baca. Wasyamsi wa duhaha. Wal qamari idza talaha. Terus masuk ke wal, lam tu. Wal qa, cuma lam tu jangan dilantunkan. Wal, tak nak. Wal qa, tak nak. Dia wal qa. Matikan lam. Wal qamari idza, za di sini zal. Dia kena keluar lidah sikit. Za berbeza dengan za. Itu zai. Idza, yani za, zal. Idza dua harakat panjang, talaha, la pun dua harakat, ha pun dua harakat panjang. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wan nahari idza jallaha. Wan di situ, ni kena berhati-hati. Dia kena masuk ke nun tu wan. Sebab apa? Sebab sini ada alif lam syamsiyah, dia masuk ke nun. Nun tu pula, bila ingat balik formula kita, bila nun tu ada sabdu, maka bacaan kena didengungkan dengan kadar dua harakat. Sebab itu baca wanna. Cuba. Betul. Wanna. Sekali. Kena ditekankan, kena dengung situ. Hari, ha tu panjang dua harakat. Idza, za pun sama di atas tadi, keluar lidah sikit, za. Ataupun lidah tu betul-betul di bawah kedua-dua gigi tu. Gigi atas dan gigi bawah. Idza jalla. Yang ni kena berhati-hati sebab kena masuk ke lam. Jalla, bukan jalaha. Idza jalaha, salah. Idza jalla. Jalla, J-A-L, jal, L-A-La, jalla. La tu panjang dua harakat, ha tu pun panjang dua harakat. Kita lagi sekali kita ulang. Wan nahari idza jallaha.
Wal-laili idza yaghshaha. Wal-laili idza yaghshaha. Wal-laili masuk ke lam. Wal-laili, tapi ini masuk tidak didengungkanlah macam nun tadi. Wal-laili idza, za ni pun sama. Lembut, kena keluar lidah sikit, panjangnya 2 harakat. Ghin tu. Kena ada getaran rasa di bahagian kerongkong ni, bahagian tengkuk sini kan. Kenapa? Kerana huruf ghin ini ialah salah satu daripada hurufnya yang makhrajnya di bahagian khalqum. Buktinya apa? Buktinya hukum izhar halqi. Hukum izhar halqi ada 6 huruf. Alif hamzah tu, ain, ghin, ha, apa satu lagi? Hamzah kan, alif. Ghin, huruf-huruf ini dia berada di bahagian kerongkong. Jadi kena ada rasa. Caranya macam mana nak latih? Hidupkan sekejap ghin tu, berikan baris sekejap. Berhenti. Tu antara cara latihan lah yang saya dapat daripada guru kami lah. Sya 2 harakat panjang, ha pun 2 harakat panjang. Wal-laili idza yaghshaha. Was-samaa'i wa ma banaha. Wassa, cuba. Dia masuk ke sin tu sebab sin tu ada sabdu. Wassama, ma di situ ada huruf mat iaitu huruf alif yang warna merah tu. Di atas dia ada tanda mat ataupun tanda ombak tu. Selepas dia bertemu hamzah. Dalam satu kalimah ke 2 kalimah? Satu kalimah. As-sama maksudnya langit. Maka hukum tajwid yang terjadi ialah mad wajib muttasil. Sebab apa mad wajib muttasil? Sebab dia jadi dalam satu kalimah, bertemu satu kalimah. Maka panjang 4 atau 5 harakat boleh. Wa ma panjang 2 harakat mad asli. Banaha, na 2 harakat, ha pun 2 harakat. Lagi sekali kita baca. Was-samaa'i wa ma banaha. Wal-ardi wa ma tahaha. Baik. Wal-ardi wa ma 2 harakat panjang, ha yang pertama ni ada bunyi angin sikit, suara hamas, suara angin. Ha yang kedua 2 harakat juga panjang. Ha yang kedua tu tidak ada suara angin lah. Lagi sekali. Wal ardi wa ma tahaha. Ayat berikutnya. Wa nafsin wa ma sawwaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Baik. Wa nafsin, di situ nampak huruf sin. Di bawah huruf sin itu ada baris 2 di bawah, tanwin 2 baris di bawah yang tidak selari. Maka faham kita bila tidak selari, ingat balik pada formula kita, bila dia tidak selari, maka bacaan kena dengung. Baik. Pergi dalam sikit.
Kenapa dia kena dengung? Tengok huruf selepas dia. Huruf selepas dia ialah huruf waw. Bila jadinya bertemunya huruf waw, tanwin dua baris bawah yang tidak selari bertemu waw, maka hukum tajwid yang terjadi ialah idgham bi ghunnah ataupun idgham ma'al ghunnah. Pergi dalam sikit lagi hurai. Apa maksud idgham? Maksudnya apa? Memasukkan. Nak masuk ke mana? Nak masukkan ke waw. Bi ghunnah ma'al ghunnah, dengan ghunnah. Apa maksud ghunnah? Dengung. Berapa harakat? Dua harakat. Sebab itu cara baca dia ialah wa nafsiu. Nampak di situ? Siu, dia masuk ke waw. Idgham. Ma'al ghunnah pula, dengan ghunnah. Siu, dua harakat. Wa nafsiu, dua harakat dengung kan? Di situlah. Wa ma panjang dua harakat. Kita patah balik sikit. Kadang-kadang dia tersilap. Sebab tu kena faham betul-betul istilah tajwid ni. Idgham ma'al ghunnah. Idgham memasukkan. Sebab itu kita masuk ke waw. Kadang-kadang dia tersilap faham, dia dengung macam ni. Wa nafsin wa ma. Salah. Sebab apa salah? Sebab dia tidak memasukkan. Kalau wa nafsin wa, dia salah. Sebab yang terjadi hukum di situ, sini ialah idgham ma'al ghunnah. Kalau dia baca wa nafsin wa, dia macam ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki dia tak masuk. Dia bukan idgham, tetapi dia hanya ikhfa. Maksudnya apa? Menyembunyikan bunyi nun. Itu kena faham. Sebab pesan Ustaz Zahid Idrus, dia pesan, faham tajuk, fahamlah isi dia, insya-Allah. Itu kaedah mengaji. Faham tajuk, faham kaedah, fahamlah isi dan cara dia. Apa-apa pengajian pun macam tu. Tajuk pertama, faham. Solat contohnya. Takbir, faham. Takbir tu apa? Baru kita faham macam mana cara nak membuatnya. Gitulah. Wa ma, dua harakat panjang. Sawwa, ni masuk juga ke waw. Sebab apa masuk? Sebab ada sabdu. Sawwaha, wa dua harakat panjang, ha pun dua harakat panjang. Lagi sekali kita baca. Wa nafsi wa ma sawwaha. فألهمها فجورها وتقواها. Di sini banyak Di sini semuanya ada ha, tetapi ha ini ialah ha yang jelas, ha gelap. Fa'alhamaha, dia bukan fa'alhamaha, yang itu jadi ha, yang ni ha. Baik. Fa'alhamaha, ha yang kedua tu panjang dua harakat. Fujuraha, ju dua harakat panjang, ha pun dua harakat panjang. Wataqa, ada hukum apa di situ? Qalqalah sughra. Qaf di situ. Hukum qalqalah, huruf qalqalah ada 5, iaitu ba, jim, dal, qaf, ta. Yang ni huruf qaf. Macam mana jadi hukum qalqalah? Hukum qalqalah terjadi apabila 5 huruf ni tadi, ba, jim, dal, qaf, ta, dia terjadi dalam 2 keadaan. Pertama, kalau 5 huruf ni tadi mati dan ada tanda mati, macam ni. Yang kedua, dia terjadi bila qalqalah terjadi apabila kelima-lima huruf ni tadi duduk di hujung ayat waqaf. Kita nak waqaf bacaan, nak berhenti, maka dia jadi lantunan. Contoh macam mana? Contoh, qul huwallahu ahad. Dal tu kan, ba, jim, dal, qaf, ta. Dal ada.
Qul huwallahu ahad. Dia duduk di hujung ayat pertama dan kita waqafkan bacaan. Apa maksud waqaf? Berhentikan bacaan. Maka kena ada lantunan. Ahad. Tapi kalau dia sambung, dia tak ada jadi hukum qalqalah. Contoh, Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ayat kedua tu pula ada qalqalah. Ayat pertama tu tak ada qalqalah. Sebab apa? Sambung. Okay. Baik. Wataqa. Lantunan. Kena lantunkan suara. Wataqa. Waha. Wa dua harakat panjang. Ha dua harakat panjang. Baik, ayat 9. Qad aflaha man zakkaha. Qad, nampak dal. Ada lantunan. Qad cuba. Baik. Laha hal man. Ni baru nun mati. Tak ada tanda mati. Tuan-tuan, ibu ayah, kita ulang ni sikit lagi. Bila nun mati atau mim mati, dua huruf ni, nun mati atau mim mati, yang di atas dia ada tanda mati, dia mati dan ada batu nisan dia, ada tanda mati, maka bacaan kena jelas. Bila nun mati atau mim mati tak ada tanda mati, dia mati tapi tak ada batu nisan, maka kena baca secara dengung. Baik, macam ni lah. Nun mati, tak ada tanda mati. Selepas dia bertemu huruf zai, maka terjadi hukum ikhfa hakiki. Macam mana nak buat ikhfa hakiki? Kena sembunyikan bunyi nun mati. Jangan dibaca penuh. Macam tu. Jangan baca man, itu penuh. Separuh kan dia. Dengan kadar dua harakat. Zakka. Zakka masuk ke kaf tu ya. Zakkaha, ka dua harakat panjang, ha pun dua harakat panjang. Kita baca penuh. Qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba man dassaha. Wa qad ada lantunan. Khaba, kha panjang dua harakat. Macam atas tadi. Ikhfa hakiki, sembunyikan bunyi nun. Dassa, dassa masuk ke sim ya. Dassaha, sa tu pula panjang dua harakat, ha pun panjang dua harakat. Kita baca penuh. Wa qad khaba man dassaha. Baik, ayat terakhir untuk malam ni. Kadzabat Thamud بطغواها. Kadza masuk ke zal. Kadzabat, ta ni dia mati. Ta ni salah satu huruf yang sifatnya ialah sifat hamas, kena ada bunyi angin, suara angin sikit. Jadi kadzabat ada sikit angin. Tha ni pun makhrajnya kena keluar lidah sikit. Thamudu, mu panjang dua harakat, mad asli bita. Ni ta, bitagh. Bitagh. Cuba buat bitagh. Bita, bukan bita. Kadang-kadang tertukar bitaghwa. Tak? Dia bita. Bitagh. Bitagh. Bitaghwaha. Wa dua harakat panjang, ha pun dua harakat panjang. Tapi ha tu ada tanda ombak. Kenapa baca dua harakat panjang? Sebab kalau sambung ayat 11 ni, sambung dengan 12,
Ombak tadi tu ada bertemu Hamzah, ada ayat seterusnya. Ada kan? Ya, baik, dia bertemu Hamzah, tapi dalam satu kalimah ke dua kalimah? Dua kalimah berbeza. Bila dia bertemu dalam dua kalimah berbeza, jadi hukum mad jaiz munfasil. Kalau sambung ni lah, ni cerita kalau sambung. Bila mad jaiz munfasil, kita nak waqaf pada dia, cukup sekadar baca dua harakat. Macam ni lah, dua harakat. Okay? Ini tak perlulah baca bitarwaha panjang, kecuali kalau sambung lah. Kalau berhenti cukup sekadar dua harakat. Kadzabat Thamud bitarwaha. Silakan. Sadaqallahul azim. Cukup untuk malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala temukan kita lagi untuk kita selesaikan surah ini dan kita usaha masuk ke surah yang baru, iaitu suratul Balad. Jadi antara dapatan surah ini ialah tengok macam mana maha agungnya Allah Subhanahu wa taala, maha alimnya Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah. Ayat pertama Allah nyatakan tentang matahari. Ayat kedua Allah nyatakan tentang bulan. Ayat ketiga ialah tentang siang. Ayat keempat pula ialah tentang malam. Ayat kelima ialah tentang langit. Dan ayat keenam ialah tentang bumi. Kan? As-sama' langit, al-ard bumi. Maka di sini keenam-enam ayat ini yang berkisar tentang matahari, bulan, siang, malam, langit dan bumi ini ialah tentang kehidupan kita yang memang kita hadapi setiap hari, ya. Dan ini menunjukkan juga bahawa tata bahasa Al-Quran ini, lughah Al-Quran ini, susunan ayat Al-Quran ini memang tidak dapat ditiru oleh sesiapa pun. Kerana itulah apabila baginda Nabi SAW membacakan Al-Quran pada waktu malam, orang-orang kafir sebenarnya tertarik dengan bacaan Nabi dan juga ayat Al-Quran itu sendiri. Sehingga kan pada malam hari, dikhabarkan dalam kisah, dalam sirah, datangnya mereka yang kafir ini berada di sekeliling rumah Nabi. Ada 3 orang, Abu Jahal, Abu Sufyan pada waktu itu, dan juga Al-Akhnas, silap saya namanya. 3 orang ini. Yang menariknya, 3-3 orang ni dia tak sedar pun dia orang ni bertiga ada waktu yang sama. Kenapa? Kerana mereka mencuri-curi dengar bacaan Al-Quran Nabi yang sedap dan bahasa Al-Quran yang mereka tidak pernah dengar. Dan juga ada ulama mengatakan bahawa Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi dengan ayat-ayat yang indah, mengandungi cerita-cerita yang menarik. Kenapa? Kerana pada zaman Nabi ini terkenal dengan mereka-mereka yang berkemahiran untuk berpidato. Mereka yang kemahiran untuk bersyair. Mereka yang berkemahiran untuk memberikan ayat-ayat yang indah, puitis pada zaman Nabi. Dan Allah turunkan, kurniakan Al-Quran kepada Nabi yang mengatasi segala kemewahan, keistimewaan yang dikurniakan kepada mereka pada waktu itu, dan juga untuk menarik mereka kepada agama Islam. Namun begitu disebabkan ego dan nafsu mereka, mereka menolak. Sedangkan dalam hati mereka dah tertarik dah dengan ayat Al-Quran. Namun di situ diceritakan Abu Sufyan tadi akhirnya memeluk, Sayyidina Abu Sufyan akhirnya memeluk agama Islam semasa peristiwa Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Jadi begitulah mukjizat Al-Quran yang dikurniakan kepada Nabi SAW. Dan yakinlah bahawa setiap yang berkaitan dengan Al-Quran pasti Allah muliakan. Kerana Al-Quran datang daripada yang maha mulia, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Diturunkan kepada makhluk yang paling mulia, iaitu Sayyidina Nabi SAW. Perantara yang menurunkannya ialah Sayyidina Jibril, ketua segala malaikat. Jadi mereka yang mengamalkan Al-Quran, berdamping dengan Al-Quran, pastinya mendapat kemuliaan daripada Allah yang maha mulia. Jadi Al-Quran ini ialah gedung pahala. Banyak-banyakkan kita membaca Al-Quran, insya-Allah. Dan kejap lagi kita doakan bersama-sama untuk
sahabat-sahabat kita di Palestin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan jalan keluar yang terbaik kepada mereka insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik. Kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقيم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.